Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk inovasi saya iaitu iSantun, model komunikasi beradab digital untuk mahasiswa madani dalam pertandingan Bahtera 2025, pertandingan inovasi bahasa, teknologi dan juga budaya. Berikut adalah ahli inovasi saya. Saya sendiri Siti Husna binti Abdul Rahman daripada ASIS UiTM Kampus Rembau. Sahabat saya Dr. Adibah binti Bohari daripada ASIS UiTM Kampus Rembau. Dan yang ketiga Dr. Muhammad Hidayat Mahadi daripada ASIS UiTM Kampus Shah Alam. Dan akhir sekali Profesor Dr. S. Salahuddin Suyurno daripada ASIS UiTM Kampus Shah Alam. Pengenalan. Latar belakang inovasi ini dihasilkan yang pertama sekali, fenomena komunikasi tidak beradab, sinis dan kasar semakin ketara dalam kalangan mahasiswa di media sosial. Yang kedua, kurangnya panduan berasaskan nilai Islam dan budaya Melayu dalam penggunaan bahasa digital. Yang ketiga, wujud jurang antara literasi digital dan kesantunan berbahasa dalam kalangan mahasiswa. Yang keempat, keperluan modul yang menekankan empati, adab dan tanggungjawab komunikasi. Dan akhir sekali, iSantun dibangunkan bagi menyemai nilai insan madani berteraskan maqasid syariah sebagai asas komunikasi beretika. Penyataan masalah menyebabkan kami menghasilkan inovasi ini. Yang pertama sekali, pelajar universiti aktif di platform digital tapi kurang kesedaran terhadap etika komunikasi beradab. Yang kedua, sikap impulsif dan penggunaan bahasa negatif menjejaskan imej mahasiswa Islam. Dan yang ketiga, tiada modul latihan khusus yang menggabungkan aspek bahasa, akhlak Islam dan teknologi digital. Berikut adalah keperluan mendesak kepada modul interaktif yang membentuk komunikasi sopan dan harmoni. Objektif pembangunan inovasi ini, yang pertama sekali membina modul komunikasi beradab digital berasaskan nilai Islam dan budaya Melayu. Yang kedua, meningkatkan kesedaran dan kefahaman mahasiswa terhadap adab serta tanggungjawab komunikasi maya. Yang ketiga, menggalakkan amalan bahasa santun dan empatik dalam penggunaan media sosial. Dan akhir sekali, objektif inovasi ini dihasilkan adalah menyokong pembentukan mahasiswa insan madani yang seimbang dari aspek ilmu, akhlak dan teknologi. Ciri-ciri inovasi iSantun. Yang pertama sekali, inovasi ini berteraskan nilai Islam dan maqasid syariah. Yang kedua, mengintegrasikan bahasa, akhlak dan teknologi. Yang ketiga, modul interaktif dan mesra digital. Yang keempat, menggunakan pendekatan gamifikasi dan kuis reflektif. Yang keempat, dihasilkan melalui temu bual 3 orang pakar. Dan akhir sekali, menyokong pembentukan mahasiswa madani. Berikut adalah prototipe aplikasi iSantun Apps. Paparan skrin utama, home, menu latihan bahasa santun, kuis reflektif dan juga etika digital dan paparan skor pengguna. Sesuai jika nak tunjukkan sebagai inovasi teknologi. Keaslian novelty inovasi ini, yang pertama sekali, model pertama yang menggabungkan pendidikan bahasa, adat Islam dan juga teknologi digital. Yang kedua, dihasilkan berasaskan dapatan temu bual bersama 3 orang pakar komunikasi Islam, psikologi pendidikan dan juga literasi media. Yang ketiga, dihasilkan berasaskan temu bual bersama 3 orang pakar dalam bidang komunikasi Islam, psikologi dan pendidikan dan juga literasi media. Berteraskan nilai madani dan maqasid syariah, menjadikan model ini unik dan konseptual. Manfaat kepada komuniti, inovasi ini membantu mahasiswa berinteraksi dengan sopan dan bertanggungjawab di ruang digital, meningkatkan reputasi universiti sebagai institusi beradab dan juga beretika, mampu diperluaskan di sekolah, institusi agama dan juga NGO, literasi media. Dan akhir sekali, inovasi ini menyumbang kepada kesejahteraan sosial dan keharmonian dalam masyarakat digital. Potensi pengkomersialan. Pertama sekali, boleh dijadikan kursus micro-credential rasmi di UiTM. Yang kedua, potensi pembangunan aplikasi mudah alih iSantun Apps untuk latihan komunikasi beradab. Yang ketiga, berpeluang bekerjasama dengan KPM, JAKEM, Cyber Security Malaysia bagi program etika digital madani. Dan akhir sekali, berdaya jual tinggi sebagai modul latihan profesional ataupun bengkel komuniti. Testimoni pakar terhadap inovasi iSantun.
Menurut pakar Dr. Azlan Bishan, Fakulti Sains Masyarakat dan Kemanusiaan UKM mengatakan pendekatan Aisantun amat signifikan dalam konteks pendidikan tinggi kerana ia bukan sekadar membina literasi digital tetapi menanam nilai empati dan kesantunan dalam komunikasi pelajar. Pendekatan ini menyatukan teknologi dengan akhlak Islam, sesuatu yang wajar dikembangkan di peringkat nasional. Menurut pakar 2, Profesor Dr. Khairul Hamimah Muhammad Jordi, Profesor Madya Department Faculty of Science, Social Science and Humanity OUM mengatakan Aisantun ialah model inovatif yang berpotensi besar membentuk mahasiswa madani yang beradab dan bertanggungjawab di ruang cyber. Integrasi makasih syariah dan aspek psikologi komunikasi menjadikan model ini praktikal dan relevan dengan cabaran digital semasa. Menurut pakar Puan Khairat binti Ismail, pensyarah kanan pakar dalam bidang syariah dan undang-undang, Al-Quran dan Sains, Teologi dan Pemikiran serta Tamadun Islam mengatakan inovasi Aisantun mempamerkan keseimbangan antara ilmu agama dan aplikasi teknologi. Model ini selaras dengan matlamat membina mahasiswa beradab, beretika dan berilmu sejajar dengan nilai madani yang menekankan kesihatan insan dan kemuliaan akhlak. Impak dan keberkesanan inovasi meningkatkan kesedaran komunikasi beradab digital dalam kalangan mahasiswa selaras dengan nilai Islam dan budaya Melayu. Membentuk mahasiswa madani yang berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab di ruang digital. Menggalakkan penggunaan bahasa sopan dan empatik dalam interaksi media sosial dan juga akademik. Menjadi model sokongan pendidikan Islam kontemporari serta alat bantu pengajaran etika dan literasi digital. Dan akhir sekali, memberi impak sosial positif kepada komuniti kampus dan masyarakat, menyumbang kepada budaya komunikasi harmoni dan sejahtera. Penutup, Aisantun ialah inovasi yang menggambarkan ilmu, nilai dan teknologi dalam membentuk generasi mahasiswa madani yang sopan, berempati dan bertanggungjawab di ruang digital. Bahasa yang santun mencerminkan akhlak yang tinggi. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada saya, Siti Nurusina binti Abdul Rahman, UiTM Asis UiTM Kampus Rembau. Terima kasih.